Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni kita tengah buat khidmat. Apa pelajar buat khidmat. Sebab apa? Sebab saya orang nak cuti dah. Esok nak cuti balik kampung. Cuti akhir tahun. Jadi masing-masing pakai buat khidmat. Kan? Ambil bahagian masing-masing. Bahagian surau. Tengah cuci tu. Bahagian surau. Tengah sapu apa semua, sawang apa semua, dah kemas dah meja semua. Kan? Masing-masing pakai buat khidmat tempat masing-masing. Pelan-pelan. Baju, clear baju dah, Nafis. Tu sampah dekat tu. Dekat apa ni, Aisar. Ni asrama. Nah. Cepat buat khidmat. Mana bahagian mana? Tengah buat khidmat ni. Nak kena cuci ni. Mesti diorang nak balik kampung ni, nampak? Nah. Mesti nak balik kampung. Zarif. Zarif. Macam mana ni? Ketua asrama ni, ketua lokal ni. Jadi kita pun tengah persiapan. Tak lagi berkuih 10 pagi ni. Ada orang nak buat program kat Mahat kita. Kan, diorang nak bagi sumbangan banjir kot, tak silap. Ni kata-kata yang kosong. Bilik sebelah ada aircon juga, aircon ada. Mana pelajar yang kurang kita akan tutupkan yang tengah ni. Kan? Jadi kita kecilkan. Jadi kita sana pun ada aircon sebelah, ada aircon ada 2 biji sebelah. Jadi kita kecilkan. Jadi asrama kata yang kosong terletak sebelah. Ni suasana Mahat kita. Cabut-cabut rumput semua bagi bersih. Bola longkang tu tolak pi keluar. Nanti hujan macam dia bawa pi keluar pi belakang tu. Ni freezer. Tutup dulu mesin masa kita buat main ni. Gosok elok. Aish. Kamu ni nak cuti pun tak mahu buat khidmat ni. Aish. Bahagian kolah ni uduk. Sawang. Sapu sawang semua. Pokok doa akan sapu apa ni bawah.